Bangun-bangun pagi dikelilingi oleh bukit-bukit semua ni. Rare gila kot pemandangan dia. Aku tengah jelajah West Africa dari Senegal ke Morocco melintasi Mauritania dan Western Sahara. Aku sekarang kat Boumadades, Morocco. Dalam video lepas aku dah pusing-pusing real life Hollywood movie set dekat Ed Bin Haddou. Perjalanan kali ni very straightforward. Sambil singgah-singgah beberapa touristic places, aku menghala ke padang pasir Sahara di Morocco, iaitu Merzouga. Selamat pagi-pagi dari Gorges Dades. Bangun-bangun pagi dikelilingi oleh bukit-bukit semua ni. View kat Morocco ni aku tengok banyak kali pun memang tak bosan. Sepanjang perjalanan tu aku boleh kata setiap jam view dia akan berubah. Kau tengoklah sendiri. Rare gila kot pemandangan dia. Tu yang aku suka Morocco tu. Sampai dah ke Boumadades. Singgah jap ambil gambar. Sini masih sejuk lagi kan? Sejuk gila. Apa? Suhu 13. 13 lah. Wah, ada pula orang panjat tebing. Macam best je. Okay lah, boleh lah kot try next time. Oi, ada orang panjat oi. Dalam adat Morocco, kalau kau pergi mana-mana, diorang akan hidam minti pada tetamu sebagai simbol hormat. Yang tetamu pula akan duduk dalam bulatan sebagai tanda equal respect lah. Menarik kan dapat tahu culture asing? Best. It's no Scooby-Doo. Okay, try korang tengok luar jap. Pemandangan dia dah mula berubah sekali lagi kan. Kalau perasan tadi macam bukit-bukit batu, orange sikit. Sekarang dah mula lapang and kekuningan. Itu tandanya kita dah hampiri Sahara. Nampak dah. Ni yang excited ni. Kau nampak padang pasir menggunung dari jauh tu kan? Itulah permulaan padang pasir Sahara melalui Morocco. Kita akan masuk ke dalam tu, naik unta and tidur semalaman di kemah tengah-tengah padang pasir Sahara. I tell you, best gila experience tu. Dapat tengok sunset, sunrise kat tengah-tengah padang pasir Sahara sekali lagi. Aku cakap kau kan, next video ni agak menarik. Sunrise depan mata, babe. Lawa gila. Sambung next video.